Tak guna sebenarnya kalau tahu banyak benda tapi pencapaian hidup tak seberapa. Kadang-kadang bila kita jumpa manusia ni kan, ada yang jenis yang tahu semua benda. Dia bila bercakap tu boleh explain macam-macam. Dia nak bagi tahu yang dia tahu. Tapi bila kita tengok dia ni, engkau pun biasa-biasa. Kalau betul benda ilmu-ilmu yang kau ada tu, benda-benda yang kau tahu tu betul-betul hebat, engkau tu dah hebat. Jadi kita ni hidup kena kurangkan berfalsafah. Banyak sangat tahu benda, banyak sangat berkata-kata, tapi hidup tak ada result yang boleh kita tunjukkan pada dunia ni, yang menyebabkan dunia tu boleh dengar apa yang kita cakap. Tak ada gunanya tahu semua benda, nak bagi tahu kat orang betapa berpengetahuannya kita. Tapi kalau tengok result hidup sendiri, masih lagi biasa-biasa saja. So dah lah. Duduk diam-diam buat kerja untuk ubah hidupan tu.